Abang Jamil, jangan bunuh diri. Sudahlah. Jangan kejar abang lagi. Abang dah tak larat dah. Mulai hari ini, abang cerai kamu bertiga. Cerai? Nanti. Kak Tipa sayang Abang Jamil tak? Sayang. Cik Hasnah? Sayang. Saya pun sayang. Kalau begitu, saya ada satu perjanjian. Abang Jamil tak boleh cerai tau. Tapi Abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini Abang Jamil balik rumah Kak Tipa. Malam esok rumah Cik Hasnah. Malam seterusnya rumah Ani. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Abang setuju. Tapi abang ada satu permintaan tau. Permintaan? Apa dia Abang Jamil? Bagi tahu sekarang. Abang minta raya tahun ni kamu bertiga balik kampung abang. Setuju tak? Mestilah setuju. Abang cakap. Abang okey. Mira, jangan lupa makan lemang dan ketupat di pagi raya. Cicah dengan sambal menangis Cik Lee. Kalau makan pasti nak lagi. Confirm. Berbakti kepada Ilahi, suara azan menalu terdengar sayup